Sebab apa JDT ni? Kepo aku. Saya dengar JDT ni susah menang ya tanpa pemain bintang diorang. Oh, betul tu coach. Alah, tanpa Arif Aiman pun kita boleh menang lah. Pasal kau ni, aduh. Apa lah kau ni? Sepak je tak betul. Tu tadi sebab ada defend tu. Mana Haji? Aduh, stres. Apa? Stres? Ni, biar aku tambah stres kau ni. Nak shoot? Siap bosku. Tu, makan tu stres. Aduh, tak boleh jadi ni. Aku kena tunjuk skill sebenar aku. Shit bro, nanti pas balik. Oh, mantap. Relax je, nanti aku pas balik. Kata nak pas. Pas lah tu, kat jaring kawang tapi. Ni aku bagi ni. Okey, kalau tak boleh jauh, maknanya aku kena try jarak dekat. Bas aku. Oh, dah jarak dekat tu. Sama aja tak boleh gol. Aduh, pening aku. Masih lari. Mantap. Mantap, kita boleh comeback ni. Apa? Comeback? Mimpi apa? Tak ada Arif Aiman nak comeback. Berdebar dalam senjata, hidup pun dalam gelita. JDT sangat tanpa Arif Aiman. Mana Haji kat dia orang dah rapper.